Ramai yang tanya aku, bang, macam mana nak join Grab bang? Saya tak tahulah apa-apa pasal ni. Ramai juga yang tahu aku ni seorang pemandu Grab. Jadi banyak soalan yang aku dapat macam mana nak bawa Grab. Pada yang tahu tu senang lah, tapi pada yang tak tahu tu memang agak susah sikit lah. Grab ni biasanya ada yang buat part time ataupun full time. Tak apalah, aku tunjukkan korang cara macam mana nak join dengan Grab. First, kau mesti lengkapkan 5 syarat ni. Pertama, kau mesti ada lesen memandu. Kedua, kau warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap. Ketiga, umur kau mesti 21 tahun ke atas. Keempat, kau tak ada masalah dengan polis ataupun JPJ. Dan yang terakhir, yang penting, kesihatan. Kau mesti sihat tubuh badan. Kau dah ada lesen tapi tak ada PSB. Dekat Grab Center Johor Bahru, dia ada buat training PSB selama 6 jam. Biasanya, kos untuk buat PSB ni kena lebih kurang 250. Termasuklah daripada training PSB dia, termasuk daripada medical check up, dan juga nak ambil lesen dia RM20. Dengan kos 250 tu korang boleh dapat balik tau daripada Grab. Macam mana? Dia mesti ada syarat. Syarat dia sangat mudah. Nanti last video aku beritahu. Untuk driver baru, apa yang perlu korang buat? Korang pergi je Grab Center Johor Bahru dekat Danga Bay sana. Kau buat pendaftaran. Nanti customer service kat sana akan melayan kau sebaik yang mungkin. Untuk training dekat sini, korang tak payah risau. Sebab apa? Dekat sini dia ada lebih kurang 8 bilik training untuk korang. Dan juga ada bilik untuk doktor untuk korang buat medical check up. Dan juga bilik solat untuk lelaki dan perempuan, untuk yang mana Muslim untuk mendirikan solat. Dan juga bilik air yang sangat bersih lah pada aku. Dan setiap bilik training diorang memang lengkapkan dengan aircon, memang selesa. Jadi inilah sedikit kemudahan yang pihak Grab sediakan untuk korang semua. Jadi kalau korang yang mana nak mendaftar driver baru, korang boleh pergi ke Grab Center Johor Bahru dekat Danga Bay. Untuk orang-orang Melaka, korang relax je. Tak lama lagi kelas PSB ni nak masuk tau dekat Grab Melaka. Korang tinggal tunggu je. Tapi korang jangan lepaskan pula peluang ni. Macam mana korang nak dapatkan RM250 tu balik? Korang kena buat 30 trip dalam masa 30 hari. Senang je. Satu hari kau buat satu trip. Jadi kalau 30 hari dah 30 trip. Ataupun kau buat satu hari 2 trip, 15 hari dah settle dah. Jadi duit tu diorang akan masukkan dekat akaun Grab korang. Untuk driver lama yang tak tahu lagi, kalau korang bawa member korang join dengan Grab, secara automatik korang boleh dapat bonus tau. Bonus tu akan masuk dalam cash wallet korang. Jadi kalau korang betul-betul nak join dengan Grab, korang boleh pergi Grab Center Johor Bahru dekat Danga Bay sana. Untuk warga-warga Facebook, kalau korang yang nak join dengan program Grab yang sediakan ni, korang boleh tekan link dekat komen yang aku sediakan dekat bawah tu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.